Okay, hari ni kita bawa Nadim ke Museum Tokoh Johor. Ya. Jom masuk. Selamat menikmati lawan Anda. Okay, kita dah selesai beli tiket. Harga dewasa adalah RM10 dan kanak-kanak adalah RM2. So, let's go. Johor dalam lintasan masa. Masuk. Bahasa Melayu. Tekan ni. Oh, sinilah. Dia keluar sini. Dia tekan sini, dia keluar sini. Tekan ni lah Nadim yang bulat ni. Tekan. English. Saya suka. So kita dalam section lintasan masa. Betul? Johor dalam lintasan masa. So dalam section lintasan masa ni dia tunjuklah dari awal 1587 Portugis menyerang, hubungan diplomatik dan interaktif lah. Tekan. Johor tersedia bangunan-bangunan yang bukan sekadar struktur tetapi menjadi sejarah, identiti dan jiwa negeri. Setiap mereka bentuk dan kisah tentang perjuangan, kehidupan dan bangsa. Bagi memastikan warisan ini terus dipelihara, juarakan. So kat sini juga ada paparan pengaktifan interaktif. So diri sini. And then ni. Boleh silap-silap. So dia menggunakan teknologi atas tu ada something lah like kamera. Alright. Besar. Dia ada ruang atas dengan bawah. So rasanya kita akan ruang bawah dulu kot. Bawah dulu. Jom bawah dulu Nadim. Let's go. Belum siap tengok. Jintan manis. Rasa ada bau kot. So dia berbau jintan manis. Ni apa? Pala, nutmeg. Kayu manis. Okay, kat sini kita ada laman interaktif yang kedua. Dia macam kapal pelayaran Sultan Abu Bakar. Nadim tengok ni. Wow. See? Bisa lagi. Jangan lagi. Kena muka. Ada yang pusing. Ni lagi pusing. Okay, kat sini pun ada ruang kanak-kanak.
Sejam dah kat sini. Buaya. Bunyi buaya macam mana? Sayang. Hai sayang. Okey, jom jalan. Tak nak. Tak nak. Dah lama dah kat sini. Kita jalan Kat sini. Orang semua balik dah Nadim. Kita kat sini lagi. Jom jalan. Tak nak. Tak nak. Alamak. Kita orang dah lama dah kat sini. Dari ramai orang sampai dah tak ada orang. Okey, berjaya pujuk anak. Kita keluar daripada kawasan kanak-kanak. Kita sambung perjalanan. Jom. Nanti jangan naik atas dulu. Kita lalu bawah. Jom. Gam. Sini. Jom. Dah. Wow. Bukan sekadar muzik, tetapi juga melalui tulisan dan seni visual. Tradisi ini So sini adalah bilik tayangan. dan gemar rumah dapur semesta. Okey, dari bilik tayangan kita jalan ke depan. Dia ke arah tangga utama tadi balik. Let's go. Suka. So kita ada ruang beranda. Bismillah. Panas. Loh, tengok bawah. Oh, panasnya. Wow. So di ruang beranda ni kita dapat tengok view Bandaraya Johor Bahru. Panas. Masuk balik. Okay, jom Nadim masuk. Okay, di ruang atas pameran macam biasalah tentang Johor. From Larkins Roar to Fortress Sultan, So kat sini section bola Johor Darul Ta'zim. Super League titles, year after year. Wow, kat sini kita ada telefon booth hubungan Johor dan luar negara. That's right. Ching. Hello. Okay, so kalau tak boleh naik tangga, ada OKU ataupun ibu mengandung, kita juga ada menyediakan perkhidmatan lift kat sini ya. Tapi maybe kena contact staff lah, right? Okay, kita akan naik sekarang ke tingkat 3. Let's go. So kat tingkat 3 ni ada section ghazal lah. Okay, kat tingkat 3 juga dia ada beranda dan juga teropong. Apa? Nampak? Oh. So essentially kalau menggunakan teropong boleh nampak sampai ujung sana. Okay, selesai 3 level, kita akan ke arah keluar.
Ada kek. Nanti coklat. Banyak je kek. So kita sekarang berada di cafeteria dan cafe di Ikhwan. museum Toko Johor. Ikhwan kopi. Oh, okey. Silap. Ikhwan kopi. Ikhwan kopi. Museum Toko. Okay, nanti nak apa kek? Dik? Tak no lah teh. Kopi, bawa ada kopi. Alright, boleh saya dapatkan americano ice satu? Ais tambah gula. Tak payah, kosong. Minum sini. Minum sini. Awak nak apa? Blueberry cheesecake. Nak blueberry cheesecake. Okay. Air? Right, so kita duduk kejap kat cafe dia. We order some coffee. Cake. Masuk Adim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Cakap sedap, good. Tunjuk good. Good. Manis dan menggemukkan. Okay, selesai minum kopi, selesai tengok Museum Tokoh Johor. Okay, so far overall seronok, interaktif dan anak pun happy sebab ada ruang kanak-kanak. Itu saja untuk vlog kali ini. Terima kasih kerana menonton. Bye bye.